Sudah menjadi satu adat setiap kali berlangsungnya pilihan raya, tak kiralah pilihan raya umum ke, pilihan raya negeri ke, atau pilihan raya kecil sekalipun, rakyat pasti disambut dengan lautan poster, kibaran bendera parti di sepanjang jalan dan wajah-wajah calon di billboard merentasi negeri. Ia bukan satu kesalahan, malah suasana inilah yang membangkitkan semangat pengundi untuk pulang menunaikan tanggungjawab. Sama seperti musim perayaan, lebuh raya boleh sesak hanya kerana rakyat mahu balik mengundi. Namun, baru-baru ini timbul pula suara tidak puas hati daripada beberapa individu yang mempertikaikan kewujudan billboard yang memaparkan wajah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelang pilihan raya Sabah pada 29 November nanti. Dengan nada sinis, ada yang bertanya, berapa bilion duit rakyat habis untuk billboard ni? Semuanya demi mencipta persepsi buruk terhadap PMX. Sedangkan jika mereka benar-benar ada sedikit berpengetahuan tentang politik Malaysia, mereka tahu bahawa ini bukan benda baru. Inilah cara berkempen sejak dulu. Tak kira siapa jadi Perdana Menteri. Nama pemimpin besar sama ada Hadi Awang, Muhyiddin Yassin atau Samsudin Mokhtar sekalipun memang akan digunakan dalam bahan kempen. Billboard bukanlah papan iklan kerajaan, tetapi ia papan promosi pilihan raya. Mana-mana parti pun boleh pasang kalau mereka nak. Tak ada isu pun sebenarnya. Atau mungkin Matt Gorgeous ni baru pertama kali menyaksikan suasana kempen di Malaysia. Sebab perang poster, perang bendera, banner, bunting dan billboard, semua itu sudah menjadi tradisi. Bukan seperti pilih ketua kelas yang hanya tulis nama di kertas. Ini pilihan raya negeri, bukan pertandingan sukaneka. Lagipun, bukannya Perikatan Nasional tak pernah buat. Dulu cukup meriah, siap dengan poster besar, konvoi dan pelbagai gimmick. Kalau kali ini sunyi, mungkin sebab ketua dah kena beku akaun, jadi bajet pun kenalah berjimat. Apa boleh buat? Hakikatnya mudah. Musim pilihan raya sama dengan kempen besar-besaran. Billboard memang akan memenuhi jalan, tak kisah parti mana. Jadi, kalau nak hentam pihak yang tak sebulu pun, berpada-padalah. Jangan cepat buat kesimpulan tanpa faham konteks. Nanti diri sendiri juga yang malu.